Istidraj ni ialah satu kurniaan Tuhan kepada seseorang, sedangkan orang itu derhaka, bertambah maksiat, tapi rezeki makin banyak, kemudahan sampai dia kata kau ni sebenarnya saja je perangai ni tapi tak kaya, tengok aku maksiat pun kaya. Ini makna istidraj. Allah Subhanahu Wa Taala ingat pesan kepada kita, orang macam ini Allah kata apa? Akhaznahum fa izahum mublisun. Akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Di mana kami akan ambil mereka itu secara mengejut, dalam keadaan mereka itu terpinga-pinga, dalam keadaan teraba-raba, tak tahu mati dah. Dia tengok kisah Qarun macam mana, kisah Firaun macam mana, beberapa kisah macam mana, ini rugi. Jadi istidraj ni kita tengok, kita dapat kurniaan tapi kita jauh daripada Tuhan, itu ada makna tak baik. Sepatutnya kita kena intibah.